Kawan-kawan, tahukah apa itu mesyuarat? Mesyuarat sebenarnya ialah satu pertemuan rasmi yang diadakan secara berkumpulan untuk berbincang, bertukar pendapat dan membuat keputusan sesuatu perkara. Oh, jadi mesyuarat bukan sahaja berbual biasa, namun ia mempunyai tujuan yang jelas. Contohnya, menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. Betul, dalam mesyuarat ada pengerusi yang mengendalikan perbincangan, setiausaha yang mencatat minit mesyuarat dan ahli kuasa yang memberi pandangan. Semua orang memainkan peranan penting dalam mesyuarat. Ya, tujuan utama mesyuarat ialah untuk mencapai kata sepakat. Dengan mesyuarat, keputusan yang dibuat lebih teratur dan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Gerang rantau ku teman dan nyusap Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul Kenduru wadel latih lo tampak lo yo Celangkong jalannya miring-miring Yang belum selesai menapu nong cinong ropa Silakan duduk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli mesyuarat kerana hadir dalam mesyuarat kita pada hari ini. Ianya juga menunjukkan komitmen kita bersama dalam memastikan segala perancangan dan pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik. Baiklah, mesyuarat kita pada hari ini amatlah penting kerana kita akan membincangkan beberapa agenda utama iaitu yang melibatkan isu-isu vandalisme. Isu vandalisme ialah satu masalah sosial yang semakin dibimbangkan oleh masyarakat kita pada hari ini, khususnya dalam kalangan masyarakat dan para pelajar. Saya berharap perbincangan kita pada hari ini dapat mengenal pasti punca, kesan dan langkah pencegahan agar masalah ini dapat ditangani dengan lebih berkesan. Baiklah, setiausaha, sila bacakan senarai kehadiran. Okey, baiklah, dengan bilangan ahli yang mencukupi, mesyuarat kita pada hari ini boleh diteruskan. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan agenda utama kita iaitu membincangkan punca-punca vandalisme. Saya minta setiausaha Saudari Rania untuk memulakannya. Okey, baiklah, terima kasih pengerusi. Pada pandangan saya, vandalisme sering berlaku kerana kurangnya kesedaran sivik dan nilai murni dalam diri individu.
ramai yang tidak menghargai kemudahan awam seperti tandas di mana mereka merosakkan pintu, bilik air dan paip di sinki. Telefon awam juga mereka cabut seperti tali pada litar telefon. Pondok bas pula dijadikan tempat lepak dan pembuangan sampah. Harta benda sekolah seperti alat-alat kelas juga mereka rosakkan. Permainan sukan dan menconteng dinding. Tambahan pula, ada yang menganggap perbuatan ini sebagai satu hiburan dan cara untuk melepaskan tekanan mereka. Apa pula pandangan Encik Nasrul? Terima kasih saudari Rania. Pada pendapat saya, antara punca vandalism ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya merupakan kelompok sosial yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, khususnya ketika usia remaja dan belia. Pada peringkat ini, individu sedang mencari identiti sendiri, ingin diterima dalam kumpulan dan mudah terpengaruh dengan tingkah laku serta pandangan rakan. Oleh sebab itu, pengaruh rakan sebaya boleh menjadi faktor yang kuat dalam mendorong seseorang melakukan perbuatan vandalisme. Salah satu punca utama ialah keinginan untuk diterima dalam kumpulan. Remaja biasanya tidak mahu dilihat sebagai seorang yang lemah dalam kalangan mereka. Jika kumpulan rakan terbabit sering melakukan vandalism seperti menconteng dinding sekolah, merosakkan harta benda di taman permainan atau memecahkan kemudahan awam, ahli baru dalam kumpulan itu mungkin berasa terpaksa meniru perbuatan tersebut. Mereka percaya bahawa dengan mengikut tingkah laku kumpulan tersebut, mereka akan diterima, dipuji atau dilihat sebagai seorang yang sangat berani. Dalam psikologi sosial, hal ini disebut sebagai conformity, iaitu kesediaan menyesuaikan diri dengan norma kumpulan. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga berlaku kerana dorongan untuk menunjukkan keberanian atau kehebatan. Ada remaja yang cuba membuktikan bahawa mereka berani melakukan sesuatu yang orang lain tidak sanggup buat. Vandalism sering dijadikan medium untuk membuktikan keberanian ini kerana ia memberi kesan yang cepat dilihat. Contohnya, lukisan besar di dinding sekolah atau kerosakan yang jelas pada perabot awam. Lebih besar kerosakan yang dilakukan, lebih tinggi status mereka dalam kumpulan. Situasi ini mewujudkan budaya negatif yang mengangkat vandalism sebagai satu bentuk pencapaian sosial. Itu sahaja. Betul. Saya juga berpandangan bahawa faktor media sosial dan filem juga yang memaparkan elemen ganas turut memberi pengaruh negatif kepada remaja pada masa kini kerana mereka merasa ingin mencuba untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Malahan mereka tidak fikir bahawa kesan yang akan terjadi sebaliknya. Apabila ditiru tanpa kawalan, remaja akhirnya membawa kepada perbuatan vandalisme. Hal ini juga dapat merosakkan akhlak seseorang individu tersebut kerana sering melakukan perbuatan yang kurang bermoral. Baik, kita beralih pula kepada agenda kedua kita di mana kita akan membincangkan kesan-kesan vandalisme. Saya minta saudara Nasrul untuk memulakannya. Dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Pada pendapat saya, kesan vandalism akan memberi kesan terhadap pendidikan. Sektor pendidikan turut menerima kesan langsung daripada gejala vandalisme yang semakin berleluasa. Perbuatan menconteng meja, memecahkan tingkap kelas, merosakkan perabot sekolah atau membuang alat bantuan mengajar bukan sahaja mencacatkan persekitaran sekolah, malah menjejaskan keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran. Pertama sekali, vandalisme menyebabkan suasana bilik darjah menjadi tidak kondusif. Pelajar berasa kurang selesa untuk belajar dalam keadaan kelas yang kotor, dipenuhi contengan lucah atau perabot yang rosak.
Keadaan ini boleh mengganggu tumpuan mereka, seterusnya menjejaskan pencapaian akademik mereka. Bukan itu sahaja, guru yang sepatutnya menumpukan perhatian kepada pengajaran turut terganggu kerana terpaksa mengawal disiplin pelajar yang gemar melakukan vandalisme. Itu sahaja daripada saya. Okey, saya sangat setuju dengan cadangan pandangan yang diberikan oleh Encik Nasrul. Bagi saya, vandalisme juga menyebabkan imej masyarakat tercemar. Apabila pelancong datang ke negara kita melihat dinding penuh dengan contengan, tandas awam yang rosak dan telefon awam yang tidak berfungsi, mereka akan beranggapan bahawa masyarakat kita merupakan masyarakat yang tidak bertamadun. Hal ini secara tidak langsung menjejaskan ekonomi negara kerana pelancong tidak lagi berminat untuk datang ke negara kita. Justru itu, pelancong akan memandang negatif kepada negara kita. Selain itu, mereka juga akan menimbulkan rasa tidak selamat. Selain itu, mereka rasa tidak selamat kerana kawasan yang penuh dengan kerosakan dan contengan sering dikaitkan dengan gejala sosial dan jenayah. Hal ini menyebabkan pelancong berasa takut, tidak selesa dan hilang keyakinan terhadap keselamatan di negara kita. Saya juga ingin menambah kesan lain, iaitu kesusahan kepada orang ramai. Contohnya, pelajar tidak dapat menggunakan meja atau kerusi sekolah dengan baik kerana sudah dirosakkan oleh para pelajar yang kurang bermoral. Kerana mereka beranggapan bahawa alatan tersebut bukanlah yang mereka beli. Jadi, ini akan menjejaskan proses pembelajaran di dalam bilik darjah, di mana pembelajaran bukan lagi secara kondusif. Para pelajar akan merasa tidak selesa kerana telah menggunakan meja dan kerusi yang tidak sempurna. Baiklah, kita beralih kepada agenda seterusnya, di mana kita akan membincangkan langkah-langkah pencegahan isu vandalisme ini. Jadi saya menjemput saudari Rania untuk membincangkannya. Baiklah, langkah yang boleh kita laksanakan ialah memberi pendidikan awal kepada pelajar tentang pentingnya menjaga harta benda awam. Pihak sekolah memainkan peranan penting dalam menganjurkan kempen seperti sayangi harta kita agar pelajar lebih menghargai kemudahan yang disediakan. Lantaran itu, mereka juga dapat dididik dari awal untuk menghargai harta benda sendiri, bukan sahaja harta benda awam. Apa pandangan Encik Nasrul tentang cadangan yang saya lontarkan? Terima kasih saudari Rania. Pada pendapat saya, langkah pencegahan vandalisme ialah peranan masyarakat dalam membentuk kesedaran sivik dan sikap ambil peduli. Langkah utama masyarakat dalam membendung vandalisme ialah dengan memupuk kesedaran sivik. Kesedaran sivik bermaksud rasa tanggungjawab terhadap kemudahan awam dan kepentingan bersama. Jika masyarakat bersikap tidak peduli, perbuatan vandalisme akan semakin berleluasa kerana pelaku berasa bebas tanpa kawalan. Sebaliknya, jika masyarakat berani menegur atau melaporkan perbuatan vandalisme, ia akan memberi isyarat bahawa masyarakat tidak menerima tingkah laku sebegitu. Sebagai contoh, apabila seseorang terlihat dinding sekolah atau perumahan diconteng, mereka boleh terus menghubungi pihak berkuasa tempatan supaya segera mengambil tindakan. Tindakan kecil ini mampu memberi kesan besar kerana ia menunjukkan masyarakat prihatin dan tidak membiarkan gejala itu berakar umbi. Okay, izinkan saya untuk menambah. Pada pandangan saya, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai mulia sejak kecil. Sebagai contoh, menghormati harta benda, menjaga kebersihan dan menegur anak jika mereka melakukan kerosakan.
Ibu bapa juga perlu menjadi contoh teladan yang baik dengan tidak membuang sampah atau merosakkan kemudahan awam. Ibu bapa tidak sepatutnya menjadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan sedangkan mereka sendiri tidak membuat ataupun melaksanakan perintah yang disuruh. Baiklah, cadangan yang sangat baik. Jadi saya juga ingin memberi pandangan. Pada pandangan saya, penguatkuasaan undang-undang yang tegas juga penting bagi mengajar remaja pada masa kini untuk sentiasa mengikuti peraturan. Hal ini kerana individu yang melakukan vandalisme perlulah dikenakan denda atau kerja-kerja khidmat masyarakat supaya dapat menjadi pengajaran buat mereka untuk tidak lagi melakukan vandalisme. Lantaran itu mereka juga akan merasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Bagaimana pula dengan pendapat ahli mesyuarat? Saya persilakan Cik Kaisarah. Baiklah, saya setuju dengan cadangan Cik Rania dan Encik Nasrullah. CCTV memang perlu dipasang dengan segera kerana ia boleh menjadi bukti dan pencegahan serta pelaksanaan kempen juga dapat melahirkan sifat seseorang itu untuk sayangi harta benda. Bagaimana pula dengan Cik Farah? Betul. Malah, jika berlaku lagi isu vandalisme ini, kita boleh melihat melalui rakaman CCTV, usaha kita akan lebih berkesan. Saya sokong cadangan ini. Baiklah, semua menyokong cadangan ini? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, saya kira perbincangan kita pada hari ini sangatlah bermanfaat kerana kita telah mengetahui punca berlakunya isu vandalisme, kesan isu vandalisme ini kepada masyarakat kita dan kita telah membincangkan langkah-langkah untuk pencegahannya. Jadi, kita juga telah membincangkan punca vandalisme seperti kurang kesedaran, pengaruh rakan sebaya yang memberi impak yang sangat kuat dan kekurangan pengawasan daripada ibu bapa. Seterusnya, kita juga telah menyentuh tentang kesan iaitu imej masyarakat tercemar dan kerugian kewangan serta menyusahkan orang ramai jika harta benda awam ini rosak. Akhir sekali, kita juga telah membincangkan dan mencadangkan langkah pencegahan seperti pendidikan awal kepada para pelajar, pemantauan berterusan melalui kamera litar tertutup CCTV dan penguatkuasaan undang-undang bagi mendidik para remaja pada masa kini untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Jadi semua cadangan ini akan direkodkan oleh Setiausaha Cik Rania untuk tindakan lanjut. Saya harap kerjasama semua dapat menjayakan usaha ini. Saya juga berharap semua keputusan yang telah kita capai pada hari ini dapat dilaksanakan sebaiknya demi menjaga kemudahan awam dan kesejahteraan bersama. Seterusnya, dengan ini maka berakhirlah mesyuarat kita pada petang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli mesyuarat yang memberi pandangan dan persetujuan. Masalah vandalisme bukanlah masalah yang mudah ditangani, tetapi dengan kerjasama semua pihak bagai aur dengan tebing, kita mampu mengurangkannya. Dengan itu, mesyuarat kita pada hari ini saya tangguhkan pada jam 4 petang. Terima kasih semua. Terima kasih Puan.